Moana movie review. Best atau sampah? Terus terang aku cakap, cerita ni memang sampah. Dengan CGI yang teruk, aku macam straight to the point je lah. Cerita ni sangat-sangat bosan, sangat-sangat dull. Aku tak tahu kenapa cerita ni sangat-sangat macam tak perlu. Dia nak cuba adaptasikan daripada cerita kartun pada live action, yang di mana ceritanya lebih kurang sama je. Cuma dia nak jadikan dia live action. Sepatutnya live action kita dapat rasa benda tu feel lah dekat dengan kita, sebab saya tengok manusia tu manusia kan. Tapi tak tahu kenapa aku rasa cerita ni still rasa macam animated, dengan CGI yang teruk, dengan pelakon yang tak dapat rasa dia punya feel tu, dengan skrip entah apa-apa. Aku rasa memang buang masa betul tengok Moana ni. Aku tak tahulah cakap macam mana, tapi kalau korang yang suka tengok live, kepada yang suka tengok cerita kartun dia, mungkin korang akan hampa lah tengok live action ni. Aku yang tengok kartun ni pun rasa biasa-biasa, and then aku tengok yang live action ni, aku rasa lagi entah apa-apa. So aku rasa filem ni memang teruk. Dia terlampau teruk yang aku rasa macam a fail live action, a fail live action adaptation lah, daripada filem kartun kan. So kepada yang korang dah tengok ni, cuba korang komen apa yang membuatkan korang rasa cerita ni best ataupun tak best. Berapa rating korang. Untuk aku, rating aku untuk filem ni aku bagi 1/5. Memang tak best, memang tak apa-apa. So apa-apa pun aku tak tahu lah. Membazir lah korang tengok. Skip je tengok cerita Moana ni. Baik korang pergi tengok Odyssey ke, Spiderman ke. Kalau korang nak tengok Supergirl pun, aku rasa lagi better kot daripada Supergirl. Aku rasa kalau korang nak tengok Supergirl pun, aku rasa Supergirl lagi better kot daripada cerita Moana ni. Mungkin lah terlampau banyak. Mungkin lah Disney terlampau kaya kan, dia buat cerita entah apa-apa, dia cuma nak ambil duit, cuba nak berjaya, tapi sebenarnya tak tahu lah, memang fail lah cerita ni, memang fail. So apa-apa pun korang boleh tengok, apa pun korang boleh subscribe, and kita akan pergi tengok Odyssey dan macam lagi movie. So apa-apa pun korang boleh subscribe, and jangan lupa follow. And kalau korang ada apa-apa soalan, boleh komen, and komen korang pendapat pasal cerita Moana ni kalau korang dah tengok. Jumpa lagi.